Lepas ni kita boleh longgarkan connecting rod cap dan kita tanggalkan piston dari enjin. Okey, kita buka 1 dengan 4 dahulu. Okey, ini piston nombor 1. Kalau kita perhatikan oil seal tu tidak kembang lagi kan? Ni oil seal bawah ni. Jadi tu yang dia tidak dapat swipe minyak tu. Okey. Dan setiap kali dia turun ke bawah, minyak tinggal di dinding silinder. Kemudian bila piston ni naik ke atas, piston ring ni atau compression ring ni yang akan tolak minyak ke atas. Okey. So tu yang dia makan minyak. Kemudian apabila petrol disuntik, petrol itu akan leaking sampai ke oil pan. Jadi minyak hitam kita menjadi cair. Piston nombor 4 pun sama juga. Jadi kesimpulannya, kepada tempat piston ni oil seal-nya sudah matilah. Jadi apa yang kita tunggu sekarang ni, piston ring.